A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam channel YouTube Wan Muhammad Afif Wan Muhammad Azam. Sebelum saya meneruskan konten kali ini, saya ingin menjemput anda semua untuk tekan butang subscribe, tekan butang like, tekan butang share dan tinggalkan komen yang membina. InsyaAllah video ini bermanfaat untuk anda semua. Saya berada di Masjid Sarjana Puchong lagi pada hari ini. Konten pun berkenaan dengan Ihya Ramadan pertama di Masjid Sarjana Puchong, disebabkan masjid ini baru memulakan operasi pada hari Isnin yang lalu, iaitu pada 28 Sya'ban. Tujuan saya buat video ni untuk mengambil suasana iftar ataupun majlis berbuka puasa secara berjamaah yang pertama di Masjid Sarjana Puchong ini. Kali ini saya mengambil mengambil gambar ataupun merakam di ruang bahagian depan dan menuju ke ruang makan ataupun kemah masjid di sebelah kiri masjid. Saya berada di bahagian depan menuju ke ruang masjid. Ini adalah majlis buka puasa pertama yang dijalankan di masjid ini, dan malam ni selepas solat fardu maghrib, solat fardu isyak, adalah solat sunat tarawih untuk malam kedua Ramadan. Selepas azan, makan dulu 20 minit. Lepas tu kita akan solat berjemaah. Okey. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, esok juga kita akan mulakan majlis tahlilan ringkas yang kita akan adakan di dewan makan di bawah ni. Sebab memandangkan kita sudah ada speaker untuk bagian tema, so kita dah boleh buat tahlilan ringkas di bawah dan juga terus berbuka puasa tanpa kita duduk di atas lah. Mana kata dekat atas untuk kita solat berjemaah saja. Okay. So pack makanan akan mula diagihkan pada pukul 7 petang oleh para petugas. Alhamdulillah, sekejap lagi mereka akan agihkan, dan saya amat mohon minta sangat-sangat. Ni untuk jemaah perempuan ya. Ni untuk jemaah perempuan. Orang sampai 3, 4 sebab kita pun belum pasti lagi kita punya kapasiti kita untuk hari ini berapa orang, dan saya juga menyebut jemaah perempuan yang hadir biasa boleh juga makan di belakang ruang solat. Saya rakam video sebenarnya ni. Jamuan yang telah cakaplah inilah iftar pertama kat masjid ni. Malam ni tarawih kedua. Waktu berbuka puasa pada maghrib nanti, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi merupakan ucapan aluan daripada wakil masjid. Mungkin maafkan saya kalau saya tersalah sebut jawatan ke. Ucapan aluan, ucapan ringkas sempena iftar jama'i pertama ataupun buka puasa pertama di Masjid Sarjana Puchong ni. Inilah makanan bagi jemaah lelaki yang hadir. Saya tak ambil lagi lah sebab tak ada kebenaran lagi untuk mengambilnya, maka saya tengoklah dulu. Saya dikhabarkan pada masa akan datang, tak pasti sama ada esok
akan diadakan makan secara buffet ataupun steamboat ke. Buffet. Tunggulah saya dapatkan maklumat daripada pihak masjid. Sebenarnya saya tengah rakam video untuk YouTube. Hari ni konsep berbuka puasa ialah makanan bungkus macam ni. Dia balik, saya pun balik. Dia duduk Kelana Jaya kan. Ini merupakan laluan untuk OKU dan ini merupakan ruang bagi muslimat juga untuk solat fardu berjemaah dan solat sunat tarawih. Adakah ruang ini digunakan untuk iftar? Saya tak pasti. Dalam ruang tu ada ni ke? Ruang makan ke ruang solat je? Solat. Oh, solat je. Maksudnya kalau korang buka puasa pun bawa kemah lah. Ya betul. Okey. Tengah rakam video untuk masuk YouTube. Katalah ni lah iftar pertama, buka puasa pertama kat masjid ni. Ini menara, bawah ni ada kolah. Inilah masjid tersegam indah ni. Dan khabarnya dah ada letak penghadang di kawasan ini. Maksudnya selepas ini kawasan ni menjadi kawasan muslimat. Maka saya, jemaah lelaki, saya perlu masuk daripada tepi. Perlu masuk daripada sini. Ni sebenarnya laluan untuk OKU, orang kelainan upaya, dan perlu masuk ke ruang solat utama melalui pintu ni ataupun pintu tepi. Ni sepatutnya laluan untuk orang biasa lah. Yang saya lalu tadi laluan untuk OKU. Masuk menggunakan pintu ini ataupun pintu tepi. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bawah kemah yang terletak di sebelah kiri masjid untuk menunggu saat berbuka puasa. Assalamualaikum. Salam. Cantik Cantik masjid ni ya. Alhamdulillah, insya-Allah, subhanallah. Pasal masjid ni pun baru beroperasi hari Senin hari tu. Ya. Baru. Semalam tarawih pertama, hari ni iftar jama'i pertama. Saya cuci tangan sebentar.
Baiklah, jemaah pun mula ramai hadir untuk menikmati juadah berbuka puasa. Ni ruang masuk ke tandas lelaki. Ni tandas OKU lelaki. Boleh saya ambil Boleh saya ambil. Dua, ambil. Baiklah, saya ambil makanan. Ambil dulu. Saya ambil lah lebih kurang 3 biji kurma. Ni agar-agar. Itu pun bahasa ayah saya, iaitu bahasa Kelantan guna tak ialah Geledah. Untuk memudahkan para petugas kita untuk dia set up untuk order pula. Baiklah, sekian saja video saya kali ini. Jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.